Assalamualaikum. Hari ni saya nak baca satu komen yang sangat beri semangat. Customer ni cakap, terima kasih seller. Alhamdulillah selepas penggunaan botol yang kedua ada kesan. Dah boleh solat biasa tanpa kerusi. Alhamdulillah. Bila dengar dah boleh solat macam biasa, itu bukan benda kecil tau. Itu nikmat yang paling besar. Kadang-kadang bila sendi kita kerap sakit, bengkak, panas pula bila disentuh, ramai yang tak sedar ia berkait rapat dengan asid urik yang tidak terkawal. Bila asid urik tinggi terlalu lama, ia boleh membentuk kristal pada sendi. Itu yang buat ibu jari kaki jadi mencucuk, lutut rasa sakit, pergelangan kaki susah nak pijak. Dan dalam masa yang sama, kalau tak jaga daripada awal, organ penapisan dalaman pun boleh terbeban bila asid urik berpanjangan. Sebab tu, jangan tunggu sampai pergerakan kita jadi terbatas. Ramai yang dah ikhtiar dengan kapsul tapak baru ni. Dengan gabungan herba semula jadi, bantu untuk sokong keselesaan pada sendi, bantu kawal asid urik dan kurangkan rasa bengkak dan tak selesa tu. Kalau dekat sini ada yang solat pun atas kerusi tu, janganlah tunggu makin teruk. Tekan link sekarang, kita ikhtiar awal sebelum keadaan jadi bertambah serius.